Perlis dijangka menerima Menteri Besar baru selepas 8 daripada 14 adun Perikatan Nasional dikatakan sudah menarik sokongan terhadap Muhammad Shukri Ramli. Kesemua adun terlibat didakwa telah menyerahkan akuan berkanun ST kepada Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajudin Jamalulail bagi menyatakan mereka hilang kepercayaan terhadap Menteri Besar. Difahamkan bersatu mengemukakan 3 nama sebagai calon Menteri Besar iaitu Abu Bakar Hamzah Adun Kuala Perlis, Megat Hashirat Hassan Adun Pauh dan Izizam Ibrahim Adun Titi Tinggi. Maka lepas masih belum memberi nama calon daripada parti berkenaan. Muhammad Shukri kini hanya mempunyai 2 pilihan, sama ada meletakkan jawatan atau mencadangkan kepada Raja Perlis agar Dewan Undangan Negeri DUN dibubarkan bagi membolehkan pilihan raya negeri dilaksanakan.